Kuih Sri Muka. Buat berbuka. Kuih lain tak ada? Tak ada. Alah. Ipin, Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Waktu makan. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan je tu. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk baru tolong Cik Dol padamkan api. Kebun dia terbakar. Ayo, siapa yang makan? Manalah aku tahu. Mesti ada yang buang puntung rokok. Tak bertanggungjawab betul. Dua, tiga makan capati. Apakah benda ini? Kawan-kawan, tengok ini. Ada apa orang? Sabar, nak buatlah ni. Apa kegunaan tabung ni? Tahu! Untuk simpan duit! Betul-betul. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Opa, Akak. Kita orang beli ni dengan duit tadi. Oh. Ada? Kejap Saleh, kalau tak disuruh, tak reti semua ni. Excuse me? Saleh dah daftar tau. Dah lama pun. Banyak kali dah buat korban. Kali ni, Saleh buat sumbangan amal jariah. Yang barulah. Kenapa pilih untuk buat rumah opah? Sebab di rumah inilah kita orang membesar. Kita orang sayang rumah ni. Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul lagi macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Kenapa ni Fizi? Daddy Sam kena tangkap. Kenapa? Cuba cerita. Dengar macam salah guna kuasa. Tuntutan palsu. Apa kecoh-kecoh ni? Opah. Ingatkan Opah dah. Tak ada apa-apa. Hanya bateri opah dah lemah. Nak kena ganti. Nasib baik tak ada apa-apa. Pergilah. Akak kena hantar ni. Ni contohnya, soket ini terlebih beban. Bahaya. Takut terbakar. Seeloknya begini. Baru selamat. Kena cakap kat mak aku ni. Gambar pakai pensel ini? Terima kasih, Upin. Sama-sama. Cantiknya. Korang ni berapa kali dah akak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi tarawih lagi. Upah. Ipin. Nampak sini. 10, 12. Uish. Banyaknya. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Macam salah guna kuasa. Tuntutan palsu. Itulah.
Berat ni. Itu kesalahan Rasuah. Haiya, kasihan Ehsan. Mesti dia sangat sedih. Akak tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu datangnya dari gas lah. Sebab tu namanya dah... Selagi inilah gaya hidup korang, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pemakanan dan persekitaran. Cantik. Tepi. Durian. Oh, tak ada durian? Durian. Nanti. Wah. Tengok ni. Patut-patut dah sampai ke? Dah, ada di bilik belakang. Pergilah tengok. Kawan-kawan. Macam mana perancangan